Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Walaupun saya sedikit kelewatan, saya selok kita mulakan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, mari kita ucapkan terima kasih rasa banyak kepada saudara kita, sebut saudara baru dan adik baru, adik lama juga, dan Aisyah, Aisyah. Pagi ini Alhamdulillah kita dapat bersama dalam forum cabaran mualaf. Apapun pihak kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas jemputan bagi kita bersama-sama dengar perkongsian tentang dua orang mualaf yang kita ada di bawah santunan Hidayah Center Foundation. Dan sepatutnya kita start tadi pukul 10. Minta maaf banyak-banyak, ada sedikit kerumitan yang Allah bagi, ada sedikit ujian. Pagi ni macam-macam ujian. Prof. Dr. Ali, dua-dua Dr. Ali kata dua-dua hilang. Sebab saya dah cerita pagi tadi. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah ala kulli hal, masya-Allah tabarakallah. Saya sangat yakin ada hikmah Allah. Macam kenapa kita ni pada pukul 11.30 baru kita start. Dan kita ada lebih kurang sejam untuk kita berkongsi tentang cabaran mualaf. Bermula dengan Aisyah, dia duduk setapak. Eloklah saya kenal dulu lah, ya, insyaAllah. Di kiri saya Encik Ezra Jalil. Beliau merupakan mualaf yang syahadah di Hidayah Center Foundation, di Masjid Said Hamzah, dan sekarang ni kelas dengan Hidayah Center Foundation. Ezra adalah disebut sebagai pakar bidang sosial, boleh kata begitulah, ya. Dan juga dia merupakan sukarelawan. Dah jadi sukarelawan kita dah. Baru-baru ni beliau menjadi MC kepada Majlis Iftar Perdana Hidayah Center Foundation Selangor. Kita buat dekat Masjid Negeri, ada Dewan Jamuan. Dan Alhamdulillah beliau istiqamah dengan Hidayah Center Foundation, program bersama, malah sekarang ni menjadi orang yang memberi kesedaran kepada kita bagaimana kita perlu menyantuni saudara baru, dan juga bagaimana kita perlu bersama-sama dalam melakukan dakwah, memberi kesedaran berdakwah dan sebagainya. Begitu juga Aisyah Aisyah
Nanti kita boleh tanya lah macam-macam kita boleh tanya nanti dengan pengalaman-pengalaman mereka yang ada di sini. Dan terima kasih saya tengok walaupun mungkin nampak macam tak beramai, tetapi yakinlah kita sentiasa di bawah naungan malaikat yang sentiasa mendoakan kepada kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan di akhir 10 Ramadan ni, selain daripada kita beramal ibadah, tetapi kita juga bersama-sama dalam program sebegini untuk berkongsi ilmu, mendapat sebahagian daripada hikmah-hikmah yang ada pada di sini. Jadi saya rasa saya teruslah insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Ali bagi kami pinjam pakai platform di masjid untuk kami bersama-sama. Dan memang harapan kami adalah mungkin insyaAllah nanti kita boleh war-warkanlah perkongsian pada hari ini kepada ahli karya dekat sini insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin soalan yang pertama lah kot untuk mereka memperkenalkan diri. Kita bagi dalam mungkin 5 minit atau 3-4 minit tentang diri. Siapa Ezra yang orang sini nak tahu? InsyaAllah, silakan Ezra. Baik, pertama sekali nama saya Ezra, berasal daripada Kuching, Sarawak. Agama asal saya sebenarnya orang Kristian bermazhab Anglican. Dari kecil memang saya dibesarkan dalam bidang keagamaan. Sebanyak 4 generasi kita, termasuk generasi saya sekarang, generasi kelima. Memang akan ada di kalangan kami yang akan jadi seorang adik ataupun bekerja di dalam persatuan agama. Seperti sekarang, dari generasi saya sekarang, kakak saya yang menjadi orang tua agama Kristian. Jadi saya dibesarkan dalam persekitaran sebegitu. So unlike any other typical Anglican family yang berasal daripada Sarawak, dan saya memang dilahirkan mempunyai pegangan agama Kristian yang kuat. Jadi waktu saya di dalam umur awal puluhan dulu, saya memang dengan saya tidak ada padri. Jadi saya pun belajar dalam bidang teologi ataupun dalam istilah bahasa Arab di Muslim. Maknanya nak jadi padri dan lepas tu itu dia punya niat dia nak masuk. Itu niat saya. Jadi saya graduate dalam ijazah sarjana muda bidang teologi. Saya berdakwah bina gereja waktu COVID dulu. Tetapi waktu saya beri tawaran oleh persatuan agama dari United Kingdom waktu itu untuk sambung belajar. Jadi Hebat ni. saya diberi peluang untuk sambung postgrad dalam bidang sama. Cuma dari segi penekanan waktu itu saya diberi satu subjek untuk belajar tentang manuskrip asal agama Kristian. Jadi waktu saya pergi ke UK, saya dah diberi exposure. Apa yang itu nanti kita cerita lepas bayar ratau. Asal di Sarawak dulu di Kuching. Asal saya daripada Kuching.
tentang diri Aisyah daripada kecil, dan sekolah kat mana, kan? Belantaran lebih kurang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ambar Aisyah. Asal saya daripada Intan Perak. Sekolah dulu di sekolah SMPK Setapak. Sorry, bukan SMPK Setapak. Saya ni ada 3 tempat. Memang merantau je lah kat negara orang. Sekolah pertama waktu saya sekolah rendah, 1 sampai darjah 6 tu saya sekolah dekat SMPK khas Alma, SKPK, sekolah rendah kan. So SKPK Alma, SKPK tu apa? SKPK. SKPK Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alma. Lepas tu tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saya dekat SMPK Setapak. Lepas tingkatan 3 saya beralih ke Johor pula di SMPK VIP. VIP selalu orang ingat very important person. Tak ni vocational Dapura di Johor pula. Saya ambil jurusan urut lah atau teknologi gitu. Lepas tu Selesai memeluk Islam umur saya 18 tahun. Pada 2017, 14/1 2017, dan alhamdulillah disyahadakan oleh anak Cik Nurdi, Encik Hafiz dan Encik Nurdi Sadilah. Okey. sekarang ni buat apa? Sekarang saya mengurut sambil buat konten lah, konten creator untuk TikTok. So kalau Hebat tu. Alhamdulillah. Jadi siapa dah urut lepas ni jangan lupa kena order setiap bulan. Okey, alhamdulillah. Ya. Baik. Kita pergi Aisyah dulu Aisyah. Macam mana Aisyah boleh terfikir nak masuk Islam? kalau tanya pasal fikir lepas Islam ni, macam mana? Apa kisah? Dia agak susah nak jawab, tapi kita boleh jawab. So, saya ni sekolah di sekolah pendidikan khas kan, yang daripada sekolah rendah tu. Saya ni selalu mula-mula masuk ke asrama, biasalah kat kecil kan, 7 tahun, 6 tahun. So masuk asrama, kita tak tahu apa-apa. Memang nak tahu kan asrama tu apa. So saya dengar orang sebut Allahu Akbar kan, Oh, saya bercampur dengan orang lain. bercampur. Tapi kebanyakan dia mostlynya orang Islam lah kat situ. Kira non-Muslim ni memang sikit sangat jumlahnya waktu tu. So saya waktu tu memang prasekolah, tak tahu apa lah kan, dari kecil. Tapi saya dengar orang Allahu Akbar, lepas tu dia orang sujud kan. Waktu tu Waktu solat tu solat maghrib waktu tu. Cuma waktu tu kita kecil, kita tak tahu apa benda tu maghrib. So kita, benda tu buat ni kan. Dah lah tak nampak Dah lah tak nampak. Maklumat Aisyah dia tak nampak berapa persen. Kalau waktu kecil-kecil dulu saya memang mata saya memang 20-30% je. Siang malam sama je, tak nampak. 20-30%. Tapi sekarang je kira malam dia lebih sikit lah penglihatannya berbanding siang sebab Silau, kalau siang silau tak berapa nampak. Betul. Beza kita siang ni nampak. Mereka waktu gelap mereka nampak. Pelik sikit. Alhamdulillah. Jadi macam mana mula nak dapatkan Islam tu? Macam mana cerita sehinggalah call macam mana saya penting nak Islam? kalau nak mendapatkan Islam ni, kalau yang nak mengetahui agama Islam tu, memang dah orang kata bercabar kan. So kalau untuk mendapatkan Islam, untuk mendapatkan agama kita, agama fitrah kita, saya rasa sangatlah tercabar. Tapi saya
pergi Ezra pula. Ezra teologi memang nak dakwah semua orang lah kan, perkataan dakwah lah kan, kita nak Islam. Jadi mana titik tolak dan bermana mulanya jadi apa kata Allah detikkan hidayah. Kalau kita dengar Sister Aisyah punya cerita yang Islam, saya punya paling tegak. Saya boleh katakan sebab kita kalau dah sampai peringkat postgrad ke boleh kata kita dah banyak tahu benda. Jadi nak kata ikut kedua kita banyak persoalan. Jadi waktu saya di UK lepas ada berkedudukan dengan dua orang supervisor saya di sana, berkenaan dengan originality of manuscript ataupun peradaban asal manuscript itu. Bible lah. Tak Bible. Jadi saya pun kata dengan mereka, selagi benda ni kita tak ada jawapan atau solusi, maka dengan itu saya susah untuk menerima agama Kristian. Jadi saya pun mulalah menulis. Pada asalnya saya menulis misi saya berkenaan dengan authenticity ataupun kita cuba nak defend benda. Semakin banyak saya buat research ataupun Bible misleading, semakin banyak benda saya boleh jelaskan. Contradiction kan. Bukan setakat contradiction, tapi juga bila kita tengok ada kertas mata tu banyak isi tempat kosong tu, macam tak masuk akal kat situ. Jadi bila saya mula cuba nak solve the puzzle tu, memang saya dah macam We started from Bible itself. ya. Tapi pas, exam pas pula kan. Saya pas pula cuba banyak kata dengan supervisor juga waktu tu, sampai kan saya kata awak saya percaya benda ni, saya takkan percaya. Allah Akbar. Seorang Kristian yang disuruh jadi mandiri, belajar pula dekat Oxford, UK, fully sponsored, tapi the real fitrah kita ni tak sampai pada conviction yang ada di dalam Bible itself. Okay, terus kan? Ya. So saya pun apa sebenarnya saya balik, saya kata dengan keluarga saya tak kena cepat. Saya pun tak nak kira apa yang saya dah belajar dekat sana, sebab sekarang ni lama saya bukan seorang Kristian. Oh, masa tu belum masuk Islam kan? Belum. Bukan Islam kan? Bukan ada stop Kristian masuk Islam, tak, belum lagi. Jadi mereka tanya, awak dah jumpa agama ke? Saya pun kata belum. Jadi awak apa? Tu ayah tanya. Oh, ya. Saya kata dengan dia, saya percaya Tuhan tu ada, dia tu satu. Cuma buat masa sekarang saya bebas berfikir. Dan was during your what age? Tahun 2020, awal 2020 jadi waktu tu ayah saya pun ada kata, awak cubalah kaji sedikit atau boleh juga atau awak akan cuba. Jadi I spent 3 years. Mana your father allow you to go and find any other religion? Ya. Allah. Jadi Mudah lah itu. Dia kata mudah tadi. itu je lah yang mudah, tapi yang paling degil tu bila saya dah mula berkenalan dengan waktu tu belum isteri saya lagi, tapi kami masih berkawan. Kebetulan isteri saya pun berguru juga dengan seorang ustaz yang bukan seorang ulama. Berbulu. Maksud tak suka dengan ustaz tu lah. Itu pasal dia isteri dia. Saya kebetulan isteri saya ada berguru dengan ustaz di Penang. Jadi ustaz ni sangat terkenal dengan kerja dakwah dia. Jadi saya pun cubalah nak test isteri saya dari segi knowledge dia. Kami banyak belum sepanjang Masa kita dah kahwin tak? belum ini. Oh, baru Baru kenal. Kira kawan
sampaikan satu masa tu dia kata, "Wah, nak ikut saya pergi Penang." Dia kata, "Kenapa nak ikut awak pergi Penang? Awak tak kisah ke?" Jumpa cikgu saya, "Ya Ustaz." Boleh lah. Kebetulan Ustaz tu bekas Kristian. Dia merupakan seorang pendakwah. Jadi pergi ke office dia, kami boleh Beritahu nama. Datuk Haji Kamarudin. IPSI. Masya Allah. Jadi Datuk Kamarudin. So berkenalan dia mula bagi saya collection buku berkaitan dengan agama Islam, terutama dari segi perbandingan agama dengan perbandingan agama dengan sains. Saya mula membaca, tapi fikir lagi nak Islam. Allah bagi saya mimpi pula. Allah bagi mimpi. Allah bagi mimpi ada kubah pada merah gelap. Waktu itu matahari terbenam, ada burung berterbangan, ada bunyi azan. Jadi saya terbangun. Kebetulan saya di Putrajaya waktu itu ada urusan kerja. Nak balik sebelum waktu maghrib. Kebetulan ada dengar azan. Jadi sampai dekat situ saya macam dekat hati nak masuk. Kebetulan memang betul ikut mimpi. Saya letak kereta, saya cuba nak tahu apa jawapan saya dekat kenapa saya dapat mimpi itu, apa kaitan mimpi dengan Masa tu berapa lama selepas jumpa dengan Datuk Kamarudin? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kau datang mimpi tu. Jadi saya masuk dalam dekat bahagian volunteer section tu. Saya berjumpa dengan sukarelawan dalam masjid tu. Kami mula-mula berborak tentang latar belakang, tentang masjid. Dan apabila maghrib tu, salah seorang daripada mereka tarik saya ke hadapan saf depan. Saya pun terkejut. Saya pun terkejut juga. Saya macam, kenapa tarik saya ke saf depan? Saya bukan Islam kan, memang bukan Islam lagi. Dia kata, "Tak apa, awak tengok je. Saya kisah depan nampak mereka solat." Jadi bila nampak mereka solat tu, saya macam, kenapa hati rasa macam tenang? Padahal kita dah tertekan, baru balik gaji lagi, nampak benda tu, kita dah macam, ni, this is the best place ever. Nak tidur kat situ, saya tak kisah. Lepas tu baru dia orang tarik saya balik ke volunteer section. Kebetulan ada volunteer lain dekat situ. Kami mula pada mulanya macam sesi introduction to Islam. Lepas tu saya mula berdebat dengan mereka tentang soalan-soalan yang saya ada. Memang kita dah boleh cakap, dah prepare. Sebab saya pun ada baca sebelum ni. Jadi bila dah bertanya-tanya, setiap soalan yang saya bagi dulu, biarpun dia bunyi macam dari segi akademik, mereka dapat jawab. Sampai kan dia buka Quran depan saya, dia kata, "This is the verse." Dia bagi bukti dia semua dia dapat. Tapi saya tak habis syahadat lagi. Ada macam ego lagi tu lah. Ego ada dia. Macam saya kata, saya buat lagi. Jadi lepas tu ada lagi pula apa ni, saya tergerak hati nak pergi ke masjid Cina di Kelang. Oh, okey. Jauh juga sebab saya dari Sabah pergi ke Kelang. Saya bawa isteri saya. Masa tu kami masih kawan lagi. Bawa dia di sana, berjumpa dengan komuniti Cina Muslim di sana. Okey. Mereka buka mata saya, kata, "Saya tahu awak jenis yang degil, tapi awak tengok komuniti di sini. Islam is for everyone. Dia bukan untuk orang lain sahaja. Kalau awak rasa kami tak risau, kalau awak Islam belum lagi, kalau awak rasa nak jumpa kat sini, datang kat sini." And then time flies. Mereka ajak saya ke apa nama ni, sambutan tahun baru Cina di Kelang juga. Berjumpa dengan Ustaz Muhammad Syed, dengan Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas
then 1 week after berjumpa dengan mereka, ada sesi iftar untuk non-Muslim di Masjid Syed Ikan Hamzah. Ustaz Muhammad saya tanya dengan saya tak nak paksa awak, tapi awak rasa awak nak ambil syahadah. Saya kata saya boleh ambil syahadah kat sini. Dia pun terkejut juga. Dia macam, awak betul ke nak ambil syahadah kat sini? Waktu ni juga. Saya kata, jangan no rush untuk ni. Jadi satu masjid dah tahu, lepas solat maghrib pun mereka adakan satu sesi khas, sesi tertutup. Saya ambil syahadah juga. Okey, so syahadah pada hari itu. Pada 8 Malaysia. Apa rasa waktu syahadah? Rasa bukan setakat tenang, tapi rasa ingin tahu. Memang apa nama ni, kita kalau boleh tak nak tidur, nak baca buku, nak buka kitab. Kalau boleh nak masa itu juga nak lebih tahu mendalam apa itu Islam. Ya, betul. Okey, cukup dulu. Tuan-tuan, puan-puan, dapat ke muhasabah diri kita? Seorang yang baru masuk Islam dan dia nak kalau boleh habis satu Quran tu faham semua tu. Saya pernah berceramah, saya cakap macam ni. Saya tanya pada crowd dalam masjid. Saya tanya kat sini juga. Boleh tak sebut nama-nama orang yang pendakwah non-Muslim, pendakwah kepada non-Muslim? Siapa nama-nama yang kita hebat? Sebutkan satu-satu. Sebutkan. Lim Joyson, Lim Juisun, ada Lim lagi. Syakirin, Ada Kirim lagi. Ada Wong lagi. Rabi. Saya dengar Farid Rabi tadi. Kan? Mana Kamarul? Mana yang lain? Mana Osman? Mana Kamal? Mana Fatimah? Something is wrong somewhere. Ya? Tapi saya tak nak ceramah waktu kan. Tapi maksud nak cerita, mereka ni memang kalau nak tahu dia nak habiskan tu. So dia nak tahu dia kena baca bahasa Arab ke bahasa Melayu dalam Quran, atau dalam bahasa Inggeris. Mereka nak kena baca dalam bahasa mana? Ni baru masa Islam ni nak bahasa. Dia terpaksa baca bahasa yang dia dapat petunjuk dan hidayah, iaitu bahasa yang difahami. Apa yang saya cuba sampaikan, khatam puasa di bulan Ramadan kan, adalah bulan Quran kan, khatam terjemahan, baru dapat hidayah dan juga petunjuk. Maka Lim buat dakwah non-Muslim, Syakirin buat dakwah non-Muslim, Firas Wong buat dakwah non-Muslim. Saya nak tanya orang Ikram kat sini, ada buat dakwah non-Muslim? Abang-abang kat sini, kakak-kakak, itu dia maksudnya. Saya nak ambil masa sikit. Rasulullah SAW masa dia turun daripada Gua Hira, selepas jumpa Jibril, maka kamu diangkat jadi Nabi. Ada berapa orang Islam waktu itu, tuan-tuan? Ada berapa? Waktu turun belum sampai rumah ni, ada berapa orang Islam? Seorang. Siapa nama dia? Muhammad. Terima kasih. Jadi apa tugas Nabi bila diangkat dan turun untuk ni? Dakwah non-Muslim. Mereka ni dapat sendiri kot. Sebahagian Allah bagi. Walaupun tak ada orang cerita, kita sambung kan, kita sambung. Ya. Saya cuma nak bagi tahu susahnya diorang ni kalau tak ada orang cerita tentang Islam. Macam mana orang luar ni nak dapat Islam kalau kita tak sampaikan macam Nabi SAW. Okey, Asyaf boleh sambung lagi ya? Okey, apa pakai Asyaf. Waktu syahadah, macam mana nak syahadah tu dan macam mana rasa dia? Cuba ceritakan. Waktu nak syahadah, perasaan sebelum syahadah
Kayak itu dah berlaku berdosa, aku tak pakai baju kurung. So lepas saya memeluk agama Islam, lepas saya syahadah, baru saya tahu solat ni kalau tak ada tekuk pun tak apa. Yang penting kau tak aurat. Baru saya tahu. Sebelum ni dimomokkan dengan keadaan tu. Kena pakai telekuk. Kena pakai Kena telekuk. pakai baju kurung. Betul. Kena jadi Melayu. Ya betul, kena jadi Melayu. So mak ayah saya ni dia punya ketakutan itu juga. So bila anak aku dah masuk Islam, anak aku mesti masuk Melayu. So dia dah dimomokkan dengan macam tu. So dia jadi takut. Bila saya cakap dengan dia saya nak masuk Islam sendiri pun saya takut. Saya takut ada orang salah anggap kan. So apa yang saya jangka tu betul-betul jadi lah. Ada orang salah anggap. Ada orang ingat saya nak masuk Melayu lah. Aisyah, cuba Aisyah cerita. Lepas syahadah tu, dengar cerita Aisyah kena macam Tahan sikit lah. kena tahan, kena tahan sikit lah. macam kena jinak ke apa benda. Yalah macam tu lah lebih Macam kurang. cerita. Apa tu? Saya ni lepas syahadah, official lah kan dekat PKNS tu. So saya dalam 2-3 bulan lepas tu saya ada problem sikit lah dengan kerja. So saya punya ex-boss tu dia dah apa tu bagi tahu dengan family kata Echa ni salah kawan, Echa ni dah bersetuju. So macam mak saya ni memang tak mau apa tu anak dia masuk Islam waktu tu. So mak saya memang protes sampai habisan. So dia letak salah satu bilik. So dia kata kau jangan keluar rumah, sekolah berhenti pada spot. So Tapi memang sebelum tu kata kat rumah pakcik. ya dekat rumah pakcik sebelum apa tu kira waktu kerja tu saya dah dekat rumah pakcik sebelum tu ada kisah sikit. Kalau ikut saya tak ke Johor pun sebab apa tu ada orang bagi tahu dengan mahir kata Echa ni dah berjinak-jinak dengan Islam. Waktu tu sepanjang Amban. So Amban ni dah berjinak-jinak dengan Islam. Saya takut saya apa tu masih nak ke agama Islam. Saya kata tak payah pergi sekolah. So macam saya memang nangis lah bila kita tak nak, bila kita tak sekolah sampai esok-esok kita nak buat apa dan tak nampak kan. So saya pujuk nenek saya suka apa tu datang kat saya kan. Dia selalu tanya kenapa kau macam ni, kenapa gini. Kau jangan risau, kau boleh sekolah dan kau boleh dapat apa yang kau nak. So saya macam ada orang bagi semangat mungkin saya boleh lah kerja Islam. Saya fikir macam tu. So waktu saya kerja pun benda yang sama. Mak saya tak bagi saya keluar rumah, tak bagi apa dia kata tak payahlah kerja kan. Saya memang apa tu bila dah macam gitu telefon kita semua semua dikawal rapi. Saya sampai jadi apa tu kalau dalam bahasa kita jadi pencuri kat rumah sendiri. Saya kena cari balik handphone saya. Kadang-kadang tak nampak. Dia tak nampak ni. Kena cari handphone saya buka semua almari-almari yang ada untuk dapatkan handphone saya untuk saya call. Waktu tu memang dah tak sebab yang bantu saya memang Cik Noli. So saya memang call Hidayah Center direct. Call Cik Noli direct dan saya bagi tahu saya dalam keadaan ni saya nak buat macam mana. So waktu tu kenal juga waktu tu kenal dengan suami saya juga. So dia memang bantulah
sebab misperception, misconception, misunderstanding daripada keluarga tersayang. Ini contoh beginilah, kalau ada di sini keluarga bernama A, keluarganya adalah Islam, ada seorang keluar Islam, agak-agak marah tak keluarga ni? Marah ke? Marah lah. Nah, begitu ya, Syah. Baik. Okey, kita pergi pada Ezra macam mana Ezra masa masuk Islam tu ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi, tak kisah nak solat ke ataupun apa sahaja, semua ataupun semua go smooth? Cabaran yang banyak. Ada orang kalau masuk Islam, walaupun within the first 2 years tu memang akan kena cabaran. Tapi saya tak Boleh share cabaran yang paling kentara dengan saya bila saya masuk Islam. Dalam sebulan 2 tu saya buat pengumuman dekat keluarga saya. Saya mula saya kata maaf selama ni sepanjang perjalanan 3 tahun tu akhirnya saya jumpa orang Tuhan Islam. adik-beradik ada berapa orang masa tu? Saya nombor 2. Kakak saya sampai sekarang tak ada terima. Adik saya pun tak boleh terima lagi. Ayah saya alhamdulillah dia seorang yang boleh terima saya. Ibu saya pada mulanya sangat kuat mental. Sampai kena keluar almost every day dia akan bagi WhatsApp message yang dia akan forward dekat saya. Dia kata ni intipati agama Islam tapi dari segi negatif. Oh, negatif. Okey. Tak lama lepas tu saya dibuang keluar ke gelap saya. Masuk keluar tu sampai ke tahap macam mana yang paling sedih? Saya tak terima lah untuk balik ke kampung mak saya. Tapi balik rumah okey. Balik rumah kalau dulu kalau boleh jangan balik. Tahun lepas saya tak dibenarkan balik. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan cara untuk saya perbaiki hubungan dengan mak saya. Dalam bulan lepas kami berhubung semula lah. Masya Allah. Kalau boleh share ke macam mana saya Ezra contohnya insiden-insiden yang membuatkan, yang menampakkan mereka ni memang reject habis, ada tak insiden-insiden boleh share kalau Pada mulanya dari segi WhatsApp, kan kita ada family WhatsApp. Jadi dalam keluarga saya at least ada 3-4 WhatsApp. Mula apa yang saya, sebab saya tu aktif juga, saya selalu share apa yang dalam tu. Jadi sebelum saya masuk Islam memang akan ada respon. Tapi bila dah dapat tahu yang saya masuk Islam, apa yang saya share tak ada orang respon. Itu pertama. Tak lama lepas tu saya kena remove dari group tanpa pengetahuan. just like that. Just like that. Dan lepas tu yang ketiga pula, apa waktu hari jadi saya, cuma ayah saya yang wish saya, yang lain tak ada. Ayah menjadi okey. Kita pergi pula ke sebelah sana, maknanya ayah menyokong tapi yang lain reject. Yang sebelah sana siapa yang menyokong dan siapa yang reject? Aisyah. Saya lebih kurang sama dengan Cik Izzah. Ada persamaan sikit saya ayah saya menyokong. Mak saya protes. Okey, masa dalam dengar cerita Aisyah pernah call Cik Guli tolong saya masa pukul 12 malam tu. Betul. Suruh bawa kan Islam Kak Islam.
paket dan juga problem dalam rumah tangga mereka. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Dia dah masa tu di rumah pakcik kan? Kat rumah pakcik. Dah balik sini lah. Okey. Dah balik Perak lah tu. Yang saya call Sinoli tu. Saya dah balik lah. Balik kampung. Okey. Apa yang berlaku? Masa Dalam rumah tu dah balik kampung kan. kena kerumun kan, kena cerita. Tu. Apa-apa. Cerita sikit. Insiden tu. So macam memang saya minta tolong Sinoli Muka Islam tu. Malam sebelum tu memang semua datang ke rumah saya. Kira saudara mara dah bersetujui dah. Tapi bukan setujui lah. Dia macam masing-masing salahkan kita sebab kenapa kau masuk Islam kau tak, kalau kau masuk Islam esok mak kau dah meninggal kau tak boleh tengok. Esok kau tu masuk Melayu kau dah tak boleh ikut kita orang punya kiranya macam apa-apa acara lah. Kiranya macam belum merajuk saya. Okey, lepas tu mana yang tadi? Ramai yang berkumpul dengan Ramai berkumpul. Lepas tu diorang memang semua marah lah kenapa saya nak masuk Islam kan semua. Then apa tu family, ayah saya cakap apalah Tuhan sama-sama je. Dia kata yang penting Abang ingat kita. Saya macam terkejut dengan kata-kata ayah saya. Ayah saya cakap kalau kau nak itu pergilah, dia kata. So saya macam syak juga sebab saya tak sangka ayah saya apa tu, boleh sokong saya sampai macam tu kan. Sebab saya fikir ayah saya akan marah. Sebab kalau kata rapat, saya lebih rapat dengan ayah saya sejak kecil berbanding mak. So bila promo macam tu sampai dah nak ada kes, kiranya kita apa tu, kes sampai naik tangan tu, saya dah takut. Tapi Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya. Bila pakcik saya baru nak naik tangan, sebab saya kata kau jangan suka nak. Walaupun waktu tu memang keadaan sangat-sangat tegang sebab saya masih Islam je. So macam rasa macam kenapa? Memang aku kena hadap benda macam ni. Memang normal ke waktu tu saya fikir macam tu. So saya sebab saya cakap dengan orang, saya tak suka apa-apa. Maksudnya saya just tukar agama saja. Nama saya pun masih dalam keadaan sama. Nama saya sebelum ni Aparasi. Nama orang. So agak-agak apa saya buat? Sebenarnya apa saya buat? Saya bagi tahu lah. Saya just terbalikkan je nama saya. Nama saya Ambar kan. Asli tu saya tukar AIS, saya tambah HH. So jadilah Ambar Aisyah. So tak ada pun nama tu hilang pun tak ada. Then Murugaso, saya tetap Murugaso. Sebelum ni saya kena brainwash juga dah dengan orang-orang yang dah memang Muslim. Saya cakap macam ni, kau kalau dah masuk Islam, kau tak boleh letak nama bapa kau kena letak Abdullah. So saya macam sebelum saya buat keputusan tu, saya tanya dengan semua orang. Dan adalah seorang hamba Allah ni, saya tanya dia memang daripada Ikram. Saya tanya dengan Cik Noma, waktu tu saya tanya Cik Noma, memang kena letak tak rumah, wajib ke letak rumah?
benda tu. Dan dia cakap, yelah, tak ada tukar nama. Lepas tu dia macam panggil, dia kata, ni nama ada. So dia kira tengok 10 basuh. Dia macam, lepas tu tiba-tiba saya rasa macam maybe sebab mak saya ni dia jenis garang tau. Dia jenis memang daripada kecil. Kalau saya ni masuk asrama, saya memang orang kata kalau nak balik rumah tu balik saja je lah. Nak kata bermanja-manja dengan mak semua tak ada. So bila mak saya dapat tahu semua, tiba-tiba malam tu dia cakap macam ni, nak tahu mak suap makanan. Saya macam Allah. Waktu tu rasa macam syak treatment lah. Memang betul-betul terkejut lah kan. Mak aku minta nak suap makanan. Saya memang tak lah setia kan. Memang kita dah lama tunggu saat tu. So mak saya peluk saya. Dia kata, esok kalau kau pergi belajar kau jangan tunggu mak tahu lah kan macam tu. So saya macam okey kan. Saya balas dia punya peluk. Dan saya fikir memang saya cakap aku takkan tinggalkan Islam sebab Islam lah bawa kasih sayang untuk mak saya tu. Kiranya Islam menyatukan saya dan mak saya. Waktu kecil-kecil dulu mak saya memang tak suka saya sebab saya tak nampak. Sebab kira saya macam bawa malam dalam family sebab saya yang first tak nampak sebelum adik saya. So memang kalau kata balik asrama tu masuk pun, kalau balik rumah tu masuk dia pening kepala dah nak urus budak ni macam tu. Apa perasaan masa masuk? Perasaan dia seronok, happy, terharu. Dan saya memang ucap syukurlah kepada Allah sebab kasih sayang yang memang saya cari-cari selama bertahun-tahun saya dapat lepas saya peluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan apa tu, mak saya sekarang kalau satu hari tak call, dia yang sikit kepala. Kalau dulu kalau kata tak call, tak apa je, tak call, tak ada masalah. Tapi sekarang kalau tak call, dia pening, dia marah. Kenapa kau tak call? Macam tu. So suara kita ni walaupun jauh, dia nak dengar setiap hari. Tapi dulu saya ada depan mata pun dia macam tak ada masalah kalau berbalik pun macam tu. Tapi sekarang alhamdulillah dia memang kalau saya balik dia memang layan saya macam anak sulung. Padahal saya anak dua. Okey, alhamdulillah. Panjang cerita untuk Aisyah. Ialah kita bagi sedikit masa untuk Aisyah lah ya. Jadi panjang lagi kisah dia, tapi kita tak cukup masa. Ya, apa? Kita pergi pula pasca ataupun selepas masuk Islam Ezra. Macam mana Ezra melalui kehidupan untuk menjadi hamba Allah yang beragama Islam tadi. Memang excited sangat kalau boleh satu hari itu nak habis semua ilmu tentang Islam. Yalah, ini boleh katakan pakar teologi dalam bidang Kristian dan buat pula di UK dekat Oxford University. Jadi macam mana Ezra buat sehingga hari ini? Bagaimana masih menambah dekat sini ada yang mengelap air mata. Jadi saya pun faham bagaimana susah menjadi seorang non-Muslim untuk masuk Islam, kemudian dapat cabaran dan kemudian beria-ia dia nakkan Islam. Ini tokoh-tokoh dua orang yang patut kita, saya sebenarnya boleh kita tepuk tangan insyaAllah yang demi tokoh semangat dan juga demi kepada Aisyah dan so Ezra, bagaimana Ezra dapat semangat ni dan macam mana dan siapa dia orang yang meneruskan bersama dengan Islam dan apa dia yang Islam buat untuk mendalami agama dan juga praktis Islam. Saya actually banyak di kelas sesi-sesi dan center. Alhamdulillah banyak juga mentor profesor. Boleh dengar kan? Boleh. Okey, yes. Dia nak dekat ketiga. Okay. So, alhamdulillah, macam saya kata tadi memang saya banyak ikut
lepas tu saya dengan isteri ajak kali membantu ataupun apa menyentuni golongan-golongan malam yang tadi. Maknanya bila dapat ilmu, you pula kongsikan pula. Allah bersama bertukar dapat dan saya alhamdulillah. Jadi saya pun sampaikan, saya bercakap dengan isteri saya kata kalau dulu saya acap kali buat benda kita dalam istilah Inggeris kita panggil pastoral activity. Sekarang dah masuk Islam pun masih sampai saya kata saya bukan Muslim pastor, saya patut ada title baru Muslim pastor. Sebab benda yang selama ini saya pernah buat masih saya buat, cuma persekitaran atau konteksnya berlainan. Ya, ini agama yang benar. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun apa nama ni, the more I do it, pakai nama putih, the more you do, the more blessed you are. Dan sebab itulah sampai sekarang kalau online saya awal ni makin hari makin aktif dengan kegiatan agama. Saya ada Allah dah ada kebenaran saya biarpun dulu agama berbeza, tetapi sekarang dah masuk agama yang benar pun dia masih mendorong saya ke arah situ. Isteri itu sekarang alhamdulillah ikut sekali. Sampai ke keluarga dia pun kalau datang ke KL tiap kali hujung minggu mereka kata ni mesti pergi dah kata tak ada tempat lain. Dia orang mana? Dia asal dari Ipoh. Oh, di Jadi dia buat memang keluarga dia sangat welcoming to Chinese, eh? Chinese. Alhamdulillah. Okey, kita mungkin saya rasa buka dulu kot soalan sebelum kita tutup. Ya, okey, kita buka soalan lah insya-Allah daripada akhwat dan juga ikhwan. Silakan. Pengalaman berpuasa. Pengalaman berpuasa soalan. Syukur salah. Okey, Aisyah nak jawab dulu. Okey, Aisyah dulu, lepas tu Ezra. Okey, kalau buat pengalaman berpuasa ni, saya ni start berpuasa dari kecil. Sebab ikut kawan-kawan. Betul. Jadi bila selesai puasa ni, awal-awal puasa tu biasa gastrik saja. Kalau apa tu tanya kan umur 9 tahun baru cuba-cuba So setiap kali biasalah kadang-kadang kita ni bawah umur. So macam cikgu tak bersama dengan mak ayah saya. Janganlah puasa, tak boleh, awak bukan Muslim. Tak boleh. Tak peduli sebut Tak peduli. tak peduli. Tak peduli. 9 tahun. So orang kata sifat tegak tu memang dah ada dari kecil. So saya puasa juga. Tapi biasa kita puasa-puasa pukul 5 tak tahu makan. Yalah, belum ada undang-undang yang Kekuatan dia tak ada lagi. Biasalah dia main tak lapor dia tu. Lepas tu bila orang tanya, Nabi dah puasa macam tu. Okey. Dia puasa. Ezra pula, macam mana pengalaman puasa? Okey, saya ni tahun keempat saya berpuasa. Tahun pertama tu je. Tahun pertama tu gastrik serius. Maksudnya apa tu? Maksudnya bila memula first 2 week ke okey dah macam dah biasa sahur bangun the final 2 weeks tu dia dah mula merangkak perut sampai ke saya pergi ke klinik ada satu malam tu saya memang rasa kena puncak sebabkan gastrik yang teruk. Begitu punya ingat kita sedang-sedang je. Okey lah Ada soalan lagi? Soalan? Ya, saya boleh.
Islam Jawa. Yang ni ustaz saya lagi pandai. Dia lagi halus. Sebenarnya nak invite orang ke Islam ni this is my experience lah. It's much easier than inviting people to my previous religion. And in fact, dia tak banyak rakam. Like, for me, it's as simple as sharing your favorite food, bring them to the restaurant. Macam tu. I think there was a period of time I asked my dadi sebab kami ada berbual tentang agama dan saya pun ada mencerita dengan dia macam mana saya menjadi seorang Muslim selepas bertahun-tahun macam lepas tu dia mula bercerita balik kat saya sebenarnya tak start berpuasa kita pun this is right dia kata lebih kurang juga dia kata tapi my question to him was why kenapa awak masih lagi belum menjadi seorang Muslim kalau saya lagi saya tanya jadi dia mula bercerita dengan saya dia kata waktu ni menemukan saya nak jadi seorang Muslim tapi saya rapat dengan keluarga saya dia berasal daripada keluarga Punjabi kita tahu keluarga Punjabi agama dengan budaya ni satu jadi untuk dia honor ataupun even agama Islam susah sikit jadi saya kata dengan dia kalau satu masa ni awak tak kisah saya mana-mana lah insyaAllah kita boleh jumpa dengan keluarga awak kita explain lah agama Islam satu hari lagi kemungkinan mereka akan terbuka tapi saya kata dengan dia kalau awak rasa satu hari nanti awak nak syahadah bagi tahu dia saya Masya Allah. Ya. Boleh faham tadi ya, insyaAllah. InsyaAllah kita suka kita berani nanti. Anyway, nanti sebenarnya kalau dalam asal fikir, kalau saya pun pernah dengar asal fikir, kaedah dia adalah 3 minit dakwah, iaitu mula-mula mesra dengan dia bagi dia selesa, mesra dan selesa. Kedua, lidah sebut Islam. Lidah sebut Islam. Contohnya dalam Islam bla bla bla. Dalam Islam bla bla. Step yang ketiga, atau kebahagiaan Islam, pernah dengar tak Islam mudah dikenali dan difahami dengan asaran fikir? Tanya tu. Dia contoh saya kata, apa itu asaran fikir? Kena akan kau baca. InsyaAllah. Aku boleh start cerita. Macam takkan pula macam tu. Okey. Tu repah kan? Okey. Apakah Aisyah punya Ezra kan? Punya Ezra tu kan? Tadi banyak dengan Aisyah kan? Ezra boleh bagi satu kesimpulan apa nak bagi pada penonton-penonton supaya ada tindakan yang boleh kita fikirkan tentang cabaran saudara baru tadi, kemudian apa dia hajat-hajat yang mu'alaf-mu'alaf orang yang non-Muslim atau non-Muslim kat luar sana tu yang kami kena faham dan kami kena tahu dan kami kena buat tindakan. Okey, cabaran sebagai seorang mualaf ni sebenarnya banyak. Dia bergantung kepada situasi ataupun konteks sesebuah konteks dia ada ikut konteks sesebuah keluarga lah. Jadi bagi macam Sister Aisyah tadi kita nak dengar cabaran dia macam cabaran saya sendiri
It's as simple as kita tanya khabar awak, apa yang awak perlukan, awak nak keluar minum kopi tak? It's as simple as that. Lepas tu kita dengar je apa keluhan, apa benda yang dia nak nangis ke, apa yang dia perlukan, kita ada di situ. Ini pun Aisyah 2 kali nangis. Itu baru duduk dekat kursi depan ni. Kalau bersama, saya tak tahu lah berapa kali nangis. Apabila dia keluarkan perasaan itu kan. Maksudnya support system. Yalah, ini yang ini pendakwah, yang ini didakwah mereka muhajirin. Bertambah-tambah, last Ansar tak ada. Muhajirin ditambah Ansar dia tak ada. Boleh faham ke tuan-tuan? Di mana yang dengar ni? Itu maksudnya. Ansar perlu teguh, perlu tanya khabar dan menjiwai mereka. Macam Aisyah pula. Apa dia Aisyah? Apa dia Aisyah sebutkan? Okey, kalau apa tu? Satu betul lah apa yang Abang Indra kata. Konteks keluarga tu kita kena faham setiap keluarga dia lain keluarga lain ragam dia. Ada setengah family tu dia support, memang fully support daripada family tu ada. Tapi kalau ada yang memang agama dia orang tu buat, so ada seorang buat memang maksudnya contoh seorang masih Islam kan. So semua akan padam. Semua kan tak nak terima pun ada. Tapi ada juga yang macam saya, ayah support, mak protes kejap, tapi sekarang alhamdulillah dah rapat semula macam tu. Saya lagi nak ikut straight dakwah. Setakat tak pernah lagi dapat, tak ada peluang lagi. Kalau ada rezeki saya sendiri nak join, nak jalan. Ikut pakcik insyaAllah. Dan untuk pujuk seorang non-Muslim nak masuk ke Muslim tu satu benda yang mencabar. Sebenarnya bagi diri saya sendiri, saya nak sangat mak ayah saya berislam. Serius, nak sangat. Kenapa? Sebab bagi saya tak ada lagi. Kenapa nangis dah? Tapi bagi saya macam ni, kalau mak ayah saya, family saya, whole family saya masuk Islam sama-sama dengan ayah, saya nak mereka sama-sama berjalan menuju ke syurga tu sama-sama dengan saya. Saya tak nak seseorang. Saya nak dia orang ada. Tapi buat masa sekarang belum lagi hidayah tu belum sampai. Dan saya tak berani nak buka mulut sebab mak ayah saya mak saya ni garang. So memang bila sebut je bahasa Islam, kau diam, kau jangan ajar aku. Macam tu. So macam saya minta dan sebaik semua orang yang ada kat sini, saya minta doakan whole family saya untuk ikut jejak saya. Dan untuk mu'alaf, untuk orang kawan-kawan yang perlukan pertolongan, saya sedia bantu InsyaAllah untuk mengajaklah ke agama Islam. Tapi cara dakwah menurut saya, kalau tanya saya suka cara halus. Kalau ada setengah orang kan terus direct jom masuk Islam. Kalau bagi saya tak boleh. Sebab mak ayah saya belajar benda tu daripada mak ayah saya. Dia orang memang jenis memang tak mahu. So sekarang saya tengah dalam proses macam kalau nak solat, saya solat je daripada orang. Kalau nak baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim. So dia macam banyak ada kurang ni macam tu. So dia macam selalu cakap dengan saya, Islam ni agama yang beradab. Kadang-kadang dia cakap, cuma bila kita nak buka mulut nak cerita, pada semua kemarah. So macam kena slow and steady lah. So saya minta doa semua orang. Minta maaf mengambil masa dah 10 minit terlebih. Patutnya habis 12.30. Ya. Tapi tuan-tuan, puan-puan, apakah yang kita dapat pada last conversation jawab tadi ini adalah support system. Bukan support kepada mu'alaf itu sahaja, tapi Aisyah nak buat dakwah kepada ibu ayah. Saya yakin juga Ezra pun juga sama macam tu. Dan memang saya offer Ezra, kalau adalah boleh
Saya dah cuba, dia belum lagi. Kerana dia datang ke rumah, saya bawa ke Bido, ke rumah abang pun saya bawa. Tapi masa dia balik, dia tegur Aisyah. Apa Aisyah dia kata? Masa makan raya, masa nak balik tu dia marah kan? Apa dia kata Aisyah? Dia cakap dengan saya, kan Cik Lola ajar. So dia terus cakap sini, kenapa asal datang, asal jumpa orang Melayu je mesti. Kita baca kalau kita biasa, ya? Allah sebut surah Al-As, Al-Qur'an walau ayat. Kalau kita tahu bahawa syirik itu adalah satu dosa besar, tak diampuni Allah. Dan kita pun tahu bahawa Wong, Chong, John, siapa saja nama Lacemi, mereka adalah keturunan kita, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tak pernah kita tinggal kepada itu. Sebab tu Nabi SAW sampai sudah sampai Nabi Zakaria digergaji semata-mata nak bawa manusia kepada syurga Allah. Sebab itu adalah keturunan kita semua. Jadi ikhwah, akhwat, tuan-tuan, puan-puan dan para penonton dan sebagainya, adakan sedikit kesedaran bahawa kita perlu buat lakukan dakwah dan support menjadi keluarga asal. Untuk menjadi keluarga asal, membantu. Tak kira dari segi doa, yang di bulan Ramadan ni pula, yang sebelum Ramadan terakhir. Tak kira dari segi dana, tak kira dari segi bersama. Aisyah sendiri tadi, dia nak belajar macam dia buat dakwah, street dakwah. Bagaimana susah dia dengan mak ayah dia untuk dinyatakan Islam yang mak ayah dia reject. Untuk nak cakap je pun dah tak boleh. Jadi dia perlukan benda-benda ini sebab nak sama-sama masuk ke syurga Allah. Jadi di kesempatan ini, sebab sedikit saya nak ceritakan boleh dari sini dalam 1-2 minit, bahawa kami di Hidayah Center Foundation, kita ada Ustaz Muhammad Asir di hadapan ini, iaitu sebagai pengurus Negeri Selangor. Kami ada hanya 4 orang je untuk jaga berapa populasi non-Muslim, dan juga ada berapa, tak silap saya lebih kurang 1,000 orang mu'alaf yang ada di Selangor. Yang hanya nak ada 4 orang ni aja. Sebab tu kami perlu, kalau ikram, kita tahu bahawa ada apa? DTIK. Jangan buat TIK saja, D itu kena buat. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 140. Tuan-tuan boleh baca. Apa Allah kata? Allah kata apa? Apa nama, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah? Kita dah tahu Quran ni memang untuk disebar, bukan sekadar untuk keluarga sendiri. Quran ni bukan sekadar bagi bahasa Arab, tapi kita bagi terjemahan tu pada tu. Jangan sembunyikan. Saya di di Masjid Kota Kemuning, ada seorang tu datang. Dia nak Oswald lah. Saya sempat interview dia. Dan ini kata dia, boleh saya boleh dengar insyaAllah. Saya ambil satu benda ni. Ini kata-kata daripada seorang non-Muslim yang marah orang yang sembunyikan. Ini kata-kata dia. Tentang asal fikir lah asal fikir. Saya buat dakwah lagi asal fikir, pembuktian rukun iman kepada mereka. Syirik habis lagi. Ada lain kan? What's the point? Nak cover-cover. Ini cakap dari seorang Cina. Sampai dia kata, so kami kena seriously fikir siapa Tuhan kami lah, kata suami. Jadi yang ikhwah-akhwat, cuba tengok Al-Baqarah 159. Cuba tengok sekejap. Buka
buka apps. Al-Baqarah 159. Apa Allah sebut? Terjemahannya. Apa Allah sebut dalam Al-Baqarah 159? Saya bagi masa sekejap. Baca yang bawah sekali itu Allah kata. Sesungguhnya barang siapa yang menyembunyikan fakta dan keterangan setelah diturunkan kitab suci. Apa kitab suci kita pada tahap ini sekarang ni? Quran. Maksudnya apa? Ada qul huwallah dalam tu. Dalam bahasa Arab ada, dalam translation pun ada. Kalau boleh kita snapshot tu bagi ke jiran-jiran non-muslim kita. Sebab Allah bagi amalan dalam tu. Boleh tolong baca Quran sikit. Ayat di dalam terjemahan bahasa Inggeris ni. Those who conceal the clear signs we have sent down and the guidance, after we have made it clear for the people in the book, on them shall be Allah's curse, and the curse of those entitled to curse. And the whole creation's curse. Maksudnya Allah dan seluruh makhluk melaknat. Kalau dah kata Allah melaknat, seluruh makhluk melaknat, cicak melaknat, ikan bilis mata biru Sabah pun melaknat, nyamuk yang kita pukul tu pun melaknat kita. Apa guna hidup lagi? Tuan-tuan. Sebab tu saya berhajap, kalau dalam ikram ada DTIK, dakwah, tarbiyah, Islam, khidmat. Dakwah kita tinggal. Kalau saya nak rangkum kajian ini, tuan-tuan saya nak tanya, dakwah non-Muslim. Kalau tadi saya kata Rasulullah turun daripada Gua Hira, tak ada siapa berislam masa itu kecuali dia. Kalau itulah sebenarnya tugas dia, iaitu dakwah non-Muslim, itu kerja dia. Dan sekarang ni, apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat benda ni, iaitu dakwah non-Muslim. Jadi itu perlu kita buat bersama. Saya nak tanya yang terakhir, dakwah non-Muslim ni fardu apa? Ain ke fardu kifayah? Fardu ain ke fardu kifayah? Memang payah nak jawab, kan? Ambillah fardu ain. Jangan dulu ambil yang ringan sikit, fardu kifayah. Bayangkan fardu kifayah kita selalu sebut apa dia? Yang fardu kifayah perlu kita buat yang kes-kes apa yang biasa. Fardu kifayah, especially kat masjid. Apa dia fardu kifayah yang berlaku? Jenazah tu, walk, John dan Cemi, anggapkan itu fardu kifayah. Sampai berbulan, sampai mati, tak ada orang datang untuk bercerita dengan dia tentang rukun iman. Fardu kifayah apa benda yang kita buat selama hari. Dan saya tidak langsung bertanggungjawab terhadap tuan-tuan punya jiran dan capaian. Setuju? Setuju? Saya bertanggungjawab terhadap capaian saya di DIJ Syakal. Boleh faham betul tak? Setuju tak? Capaian kita masing-masing itu adalah fardu ain bagi kita. Dakwah fardi terhadap diri kita. Kita lupa yang ini. Dan Allah suruh melakukan cara macam mana? Iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ikhwah akhwat, tuan-tuan, puan-puan, dengan sifat rahmah yang Allah masukkan ke dalam jiwa Nabi SAW pada Al-Imran ayat 159 juga. Tadi Al-Baqarah 159. Maka dengan itulah kita dapat buat kerja-kerja dakwah dengan baik, harmoni dan ramaikan solusi. Dan saya nak memperagakan sedikit asara fikir, iaitu satu kaedah asara itu adalah rukun iman. Rukun iman, A, Tuhan ada, S, Tuhan satu, S, tak boleh syirik, A, Al-Quran benar dari dia ni, iaitu Allah, yang R, Muhammad, Al-Qawfud Rasul, dan yang terakhir A, akhirat. Akhirat ni confirm ada 3 perkara, iaitu adanya kebangkitan semula daripada kubur,
Kemudian adanya judgment day yang jelas sekali adanya asap api neraka. 10 pembuktian perlu dibagi tahu kepada orang-orang Cina, India dan sebagainya. Dan izin Allah, asal fikirnya telah pun sukses rate tinggi. Ya. Dan saya ada buat sedikit kajian, lebih 70% orang China on the spot. Saya dipanggil bulan 7 ni ke Brunei oleh Pusat Dakwah Islamiah Kerajaan Negeri Brunei untuk bagi training asal fikir. Jadi sama-sama kita dah ada formula, yakin pun dah insyaAllah dia akan masukkan dalam modul dakwah, sains dakwah. Ya. Saya dah pergi pada tapisan-tapisan. Jadi kita dah ada formula, maka kita perlu bawah lebih ramai lagi untuk masuk sini, insyaAllah. Dan bersama-sama kita masuk syurga, dan bersama-sama kita buat dakwah dan membantu mu'alam. Allah mu'alam. Jadi kita ada boleh ke tunjukkan QR ataupun kita dah ada yang kita bagi QR tu, insyaAllah ijazah dah ada tu ya. Sampai tak ada QR nanti boleh bagi apa nama tu. Dan Hidayah Center Foundation yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal undang-undang adalah satu entiti yang diwujudkan oleh Tuan Ikram Malaysia sebagai satu sayap melakukan dakwah kepada non-Muslim. Dan kita ada 23 pejabat, ada 70 pusat aktiviti, dan kami ada 80 staf sahaja yang telah pun terpaksa menyantuni lebih kurang dekat lebih daripada 10,000 mu'alaf. Sebab tu kami memerlukan keluarga Ansar dan terdiri daripada tuan-tuan perempuan semua penonton yang ada pada hari ini, insyaAllah. Dan kami memerlukan RM280,000 sebulan hanya untuk kos operasi. Belum lagi buat kerja dakwah, belum lagi kebajikan mu'alaf dan sebagainya. Pernah mencecah 700-800,000 sebulan. Dan syahadah yang berlaku lebih kurang untuk tahun lepas kita dapat lebih kurang 600. Tahun yang paling tinggi 932 orang syahadah setahun di seluruh Malaysia. Ikhwan-akhwat, silalah, bolehlah QR kat sini ya. Mungkin hari ini hari Ramadan yang terakhir ya. Letaklah segala harta yang ada ke dalam QR code ni. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebut apa? Yang aku ada hanya Allah dan Rasul. Boleh kita tuan? Puan-puan, taklah sampai macam tu. Bagilah semampu, insyaAllah. Kami sangat memerlukan. Kalau jumpa orang-orang kaya, milenial, tolong bagi tahu saya. Kami perlu jumpa untuk bantu dia juga untuk selesaikan zakat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar ni. Minta maaf banyak-banyak. Memang terlebih masa sebenarnya. Ambil masa, dan terima kasih sekali lagi pada Tuan Ikram Malaysia Serdang. Kami di belakang sana, Chairman Hidayah Center Foundation Prof. Ali Muhammad Ali Hassan kami sedang membuat dipanggil tu transformation plan yang sangat besar, di mana salah satunya Ikram kita nak wajibkan jadi keluarga Ansar untuk muhajirin bersama Hidayah Center Foundation. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah QR masih. Jadi semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita menening bahawa satu perubahan. Kita jadikan Ramadan kali ini satu Ramadan yang membawa perubahan pada diri kita. Kita ada improvement dalam dari segi kehidupan dan benda tu akan menjadi satu yang insyaAllah memberatkan diri amal kita untuk membawa syurga, insyaAllah. Jadi kami ingin sampaikan sedikit
Background iris. Okay. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jadi dengan itu kita tutup satu pengajian